Okay guys, gepuk, geprek. Hari ni kita try. Bayar. Sini makan mana dah? Sana. Sana ada. Apa ada? Gepuk ada. Gepuk ada? Gepuk ada. Oh, pandai ya gepuk. Aku kalau dah lapar dekat Maidin Pulau Sebang ni, aku mesti singgah food court dia. Kawasan dia luas dan selesa tau. Macam-macam menu ada. Nasi ayam ada, gepuk ada, geprek ada. Nampak ni. Kambing, nasi kambing semua ada. Kari laksa. Yang ni paling best ni. Mi kari tetes lambak dia ni. Kalau hari nanti kita cerita kopi santan dia. Hari ni aku nak try 4 menu nak tunjukkan korang. Orang tampin orang Pulau Sabang ni. Ni ayam gepuk dia. Kau tengok ayam gepuk dia ni satu peha tu penuh baru RM15. Portion pun banyak. Ayam geprek ni dia goreng. Kau tengok dia pakai apa? Sekencop. Sambal dia membezakan lah. Memang best. Try asam pedas tetel dia. Jadi yang rasa-rasa nak makan asam pedas, panas-panas tu masak lemak talapia dia. Talapia dia goreng dulu tau. Barulah tegap isi dia nampak. Kena pula asam pedas tetel. Macam orang kampung. Ngam bang, memang ngam. Kena lawan dengan sambal belacan dia ni. Kuah dia bikin ngantuk ni. Ikan talapia dia tak lembik lah sebab dia goreng half dulu tau. Pekat likat tak kedekut santan pun. Sambal gepuk ni dia kena taruh biji gajus tu. Baru kena, baru jadi. Sambal dengan apa? Yang suka pedas memang baik. Kalau geprek pula, ni dia. Sambal dia tak ada biji gajus. Sambal penting. Excited sikit. Ni dia kopi santan yang aku cakap tadi. First time aku rasa memang lemak-lemak lah. Ni kena cendol dia pula. Cendol sawit bang. Jus mangga nisang dia. Penuh dengan isi. Kau tengok kat atas dia. Bismillah. Piau. Dekat sini memang terkenal lah dengan nasi kambing dia. Lepas tu ada kuih-kuih dah sekarang tau. Food court bukan sembarang food court. Cita rasa restoran.